Elok betul. Betul. Wow, cantik juga tempat ni. Okey, tempat dia memang eksklusif gila. Eksklusif sangat. Ini lain level. Lain ni. Cantik sangat ni. Memang tempat healing lah guys. Ini tempat healing lah. Tengok ni. Tempat healing. Boleh tengok-tengok. Okay, depan bilik ada kursi. So ni bilik teratai. Tak sipar. Macam cantik sangat. Ya Allah. Lawa sangat ni. Ni aircon. Aircon semua. Aircon semua. Cantik sangat ni. Bilik berapa ni kak lawannya? Satu bilik apa ni? Ini teratai ada 14 bilik. Ini satu biliknya 3 orang. 3 orang? Iya. Yang hadap sini kak itu 11. Okay, so yang lain-lain ni samalah. Sama pattern dia. Sangat tu. Sama pattern dia. Cantik lah. Cantik. Memang cantik. So kalau kata ayah bonda nak relax, tengok pemandangan. Inilah pemandangan dia. Pemandangan dia. Cantik. Ikan. Oh yo, ikan. Dalam. Ikan. Okey, kita ada gazebo boleh relax. Ni gazebo. Relax ni. Sakok lu. Sakok lu. Ha? Sini boleh relax. Duduk sini. Sambil view kolam. Ada kawasan swimming pool. Okey. Dia tak jauh daripada tempat tadi lah. Swimming pool. Sana tempat tadi lah. Yang ada kolam kat situ kan. Okey. Kita pergi kat bilik. Bilik ada untuk 5 orang punya bilik. Okey, sekarang kat bilik 5 orang. 5 orang boleh sumbat dalam ni. Wow, cantik. Wah, betul lah. Toilet. Okey. Wow, ada view jugalah. Ada view juga cantiknya. Yo. Cantik sangat. Besar betul tempat ni. Sana ada kolam dah, sini view. Ni kolam, ni view kolam lagi. Mana? Ini surau ni tuan. Ni Oh, surau pun cantik lah. Besar. tapi saya ingatkan Ini tempat duduk lelaki. Alamak ai, lawa lah. Kat dalam. lubang-lubang. Oh, cantik lah surau. Surau cantik lah. Masuk dia. Dia jenis open air tau. Jenis open, jadi tak panas. Sama. Boleh ke saya? Kali jangan masuk, jangan masuk. Janggut. Kenapa dia Mahir macam ni. gigi? Oh, ikan besar. Lawa. Tengok macam berudu anak dia. Banyak Berudu. sangat anak ikannya. Surau tadi, Oh, memang tempat duduknya perempuan kat dalam. okey. Tempat duduk perempuan kat sana. Tapi surau dia sama lah. Tutup lah dia punya ni. Dia punya Ini ada tirai kan? tirai. Tirai nanti. Okey, sini tempat aktiviti. Tempat aktiviti dia betul-betul sebelah tadi surau kan. Ni surau sana. Dia bersebelahan ni ada kawasan lapang untuk buat aktiviti sukan reka lah. Tapi padang ada juga. Ini tempat yang untuk pasir. Yang ada pasir-pasir kat sini.
Lepas tu nak lepak sana pun boleh, nak pergi makan kat situ. Okay. Ni kalau ikut package dia ada sukan air. So ada aktiviti yang boleh main dengan air kat sini. Sini. Tu boleh mandi juga. Cantik. Cadangan kalau jadi tempat ni lah kan. Tempat ni, kawasan ni boleh buat tempat aktiviti muslimat. Agak tertutup jugalah, keliling dia macam tertutup kan. So sini kalau segan-segan ke apa, muslimat boleh buat senam aerobik kat sini lah kawasan ni. Jalan je daripada sana. Sana surau. Sana ada penginapan semua kan. Jalan je tembus kat sini. Kumpul ramai-ramai kat sini. Okay, di bilik seterusnya naik tangga lah sikit. Okay, ni bilik apa? Bilik berapa orang? Sama rencana. Sanur Kencana, berapa orang? Oh. Ni 3 orang juga ni. Ni pun aircon juga. Okay. Ini tak ada view lah. Tak ada view. Dia biasa je. Okey lah. Sebabkan tempat ni dia ada 4 bilik. Mungkin satu keluarga terus ambil kawasan ni lah. Satu bilik 3 orang. Satu keluarga terus ambil bilik ni lah. Ruang ni boleh lepak-lepak. Okay. Okay, ni sebenarnya sungai tau. Sungai. So korang boleh mandi kat sini. Sini boleh mandi. Ini untuk kanak-kanak. Yang ini dewasa. Ni dewasa lah. Tempat main ataupun tempat mandi di sungai. Next, bilik apa ni? Ada tempat lepak juga. So view pun view orang mandi lah. View orang mandi. Okay, ni bilik apa? Bilik berapa orang? Oh, 3 orang juga. Okay. Ada view juga. View macam ni lah. Dia ruang untuk tengok pokok. Tengok pokok lah sini. Itu sama dengan yang belah sana. Okay, view ni tu pokok durian. Kalau musim durian boleh makan durian je dia bagi. Okay. Bilik ni okey. Jangan bagi tahu. Okay, so rumah yang macam ni ada 4 unit. Macam ni, ada tinggi sikit lah, ada tangga. Ada 4 unit. So dia akan menghadap mandi sungai lah kat sini. Surah bilik rumbia. Aula. Ni pun bahaya ni. Ni bahaya sikit lah. Ni bahaya sikit. Ni tak perasan nyatuh ni. Tapi kalau dewasa, bonda-bonda okey. Anak-anak dah besar. Jangan main je. So ada taman, ada padang untuk permainan lah. Aktiviti padang kat sini. Mungkin muslimin dekat sini, sana muslimat contoh. Cuma ni kena hati-hati sikit sebab dia agak tinggi daripada bilik ni. Dia agak tinggi, kawasan ni ke padang tu tinggi. So mungkin boleh melompat daripada atas lah ke padang. So ini betul-betul dalam hutan Dia macam dalam hutan. So kita boleh melihat flora dan fauna di sekitar tempat ni. Kehijauan dia yang sangat memukau. Okay, view yang cantik dan tempat yang sesuai untuk healing. So memang sesuai kat sini. Nanti kita tengok harga dia berapa pula, sesuai dengan kecantikan dia. Okay, kita naik tangga sikit menuju ke bilik yang seterusnya. Kita tengok kesesuaian lah. Tadi tu bilik yang tadilah, yang belakang tu, yang ada pokok durian tadi kan. Ini. Okay, kita tengok bilik kat atas. Okay, ni bilik 4 orang. Nama bilik ni apa? Superior 9. Sini 4 orang. Okay. Okay, cantik. Tandas. Okay. So keluar bilik. Ada ruang untuk duduk. Dan dia tak ada view lah, dia macam ni je. Sepanjang-panjang ni. Cuma bahaya sikit kalau budak-budak ada tangga dekat sangat. Ini kawasan makan keliling lah. Itu ada kawasan makan, tempat duduk. Sana pun ada kawasan makan. Cuma dewan agak tinggi, kena naik tangga. So kita consider tak payahlah kita buat dekat kawasan ni je. Cuma kita nak bagi ruang ni, mungkin tengoklah muat tak muat untuk semua datang sini.
kumpul, kita buat aktiviti dekat dalam dewan ni je. Sebab ada pentas cantik tu. Pentas ada cantik. Kat situ. Tu boleh sambung makan lah kat mana-mana.